Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku Epul, selamat datang ke next episode Pod Maya. Let's go. Okay guys, kita bersiaran luar secara langsung bersama Foodlicious Tour Johor. Dan juga terima kasih kepada Tourism Johor kerana kita berada di Segamat Central. Dan juga untuk tahun 2026 ini adalah tahun melawat Johor 2026. Jadi Foodlicious Tour Johor kali ini kita akan bergerak ke setiap daerah. Dan untuk pengetahuan, Segamat adalah lokasi yang ketiga selepas Kulai, Keluang, dan kami singgah di Segamat Central untuk daerah Segamat. Terima kasih kepada penaja utama kami, Proton, Al-Ihsan Sport, dan juga penaja lokasi untuk penginapan dan juga podcast kita pada petang ini iaitu Shaji Coptown Hotel, juga Sugar Bomb. Siapa lagi yang belum follow kami di social media, follow sekarang di Pak Maya Fest. Kita di Pod Maya baru je nak road to 1k subscribers. Jadi minta jasa baik korang lah, tekan loceng tu untuk dapat notification paling awal. Siapa yang dah saksikan episod-episod sebelum ni, terima kasih. Yang baru je tonton episod ni disebabkan sebelah saya ni, terima kasih juga. Siapa sebelah saya tu? Tidak lain dan tidak bukan influencer, usahawan wanita dan juga pempengaruh yang sangat luar biasa. Kita terbangkan dari Pulau Pinang guys. Kita ada Aisyah dari Roti Awan. Hai. Assalamualaikum. Salam. Okey, macam biasalah dalam borak-borak santai ni kita nak ambil masa Aisyah sebab sebenarnya Aisyah ni tengah busy. Betul tengah ramai Betul, tengah beratur. Kita colik dia dari semalam sebenarnya tak dapat-dapat. Tapi terpaksa colik juga. Tapi Aisyah beritahu, bang saya ada masa 15 minit je bang. Sebab saya busy beratur ni, ramai sangat dekat Roti Awan tu nak beli. So kita ada masa 15 minit je lah. Jadi kita tak nak panjang-panjang cerita. Kita nak tahu sebenarnya perjalanan Roti Awan dan juga Aisyah tu sendirilah. So mungkin viewer ramai dah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Sebenarnya Aisyah ni adakah memang dah terus bermula dengan F&B ke? Ataupun sebelum ni ada kerja lain ke? Tiba-tiba memang minat Roti Awan ke? Ataupun macam mana? Kita memang mula dari F&B lah, tapi bukan Roti Awan yang pertama. Okay. Ada banyak lagi, tapi F&B juga. F&B jugalah. Dan contohnya first kita orang jual air. Air macam jual kabuf sale lah. Okay. Jual air, ada yang jual burger. Dekat semua tu dekat KL lah. Tapi bila Aisyah rasa Roti Awan tu betul-betul macam kenapa macam viral meletup-letup tu yang Aisyah sedar? Bila maybe sebab kita orang ketiga yang jual roti kukus dekat Malaysia. Okay. So roti kukus masa tu tak ada dekat Penang. So kita orang buat pergi Penang, terus hype lah. Sebab itulah Roti Awan berani bagi tahu dekat semua the first roti kukus betul in dekat Penang. Betul. Macam betul lah tagline korang kan, first roti kukus in Penang. Dan sebenarnya kalau Aisyah sendiri tengok, adakah disebabkan Roti Awan tu sendiri ataupun roti kukus tu sendiri, ataupun karakter Aisyah yang suka melayan viewer tu disebabkan Roti Awan tu viral? Sebenarnya bukan saya yang jadi famous dulu. Roti yang famous dulu. Roti famous dulu. Lepas tu kita orang promote roti. Lepas tu tengok, kita tahu dia punya famous tu tak lama kan. So mak saya lah ada paksa saya untuk buat konten. Lalu macam tu baru saya famous. Tapi dalam konten-konten, dalam apa jua yang korang tengok Aisyah ni, sampailah ke dekat event, memang mengekalkan baju macam ni. Ni baju dari first Roti Awan adalah kita orang selalu pakai baju kru Kedah as uniform. I see. Kenapa memang dah plan? Tak tahu Selesa ke? Selesa. Dia macam berangin-angin. Sejujurnya sebab kadang-kadang event panas kan. Betul. Macam hari ni panas, serius. Memang panas. Sebab tu kita orang berada di outdoor ni kadang-kadang nak cari baju pun kena pilih yang sesuai. So inilah baju yang selesa lah. Betul. Ada yang tiba-tiba order tak? Nak baju macam ni jugalah ada? Ada juga. Ada juga Lepas tu kita orang ada baju untuk Roti Awan kan. Staff Roti Awan. Orang pun minta benda tu juga. Ada tak yang tiba-tiba datang approach untuk jadikan Aisyah ni sebagai ambassador ke ataupun duta untuk baju kurung Kedah ni? Masa ni tak ada lagi. Okey kepada pengusaha-pengusaha
yang mungkin ada baju kurung kedah tu dah boleh plan lah untuk next nanti. Tak kisahlah sebab bukan hari raya je boleh pakai baju ni Betul? Hari-hari boleh pakai sebab ada selesa lah. Selesa. Sebenarnya untuk anda yang belum pernah rasa roti awan, roti ni adalah roti kukus yang sangat lembut, fluffy dan ada flavor-flavor. Betul. Yang mana dah pernah try dan repeat, terima kasih. Tapi yang belum tahu sebenarnya berapa flavor yang ada sekarang ni lah. Betul, buat masa ni yang permanent kita orang ada 9 lah, 9 flavor. Paling terbaru? Paling terbaru kita orang ada ubi. Ubi tu keladi. Ramai tak tahu apa benda tu. Tu ubi tu keladi. Dia yam, tahu tak yam? Yam, okay. Tu yang terbaru. Tapi yang original still lagi. Still ada lagi. Still ada lagi. Tambahkan jadi 10 flavor lah faham. macam tu. Seasonal. Sebenarnya pembikinan roti kukus tu apa yang paling cerewet sekali? Daripada dough tu ke? Ataupun memang dah beli siap ke? Ataupun just nak kena jaga waktu kukus tu ke? Roti tu lah. Roti tu lah. tu dia frozen. Dia tak boleh kena panas lah. Kalau kena panas nanti dia macam naik kulat. So, kena jaga dia. Kalau nak simpan dia kena simpan tempat yang kurang matahari macam tu, kurang panas. Macam kalau ada orang goreng kat sebelah pun tak boleh duduk kat situ roti tu. Dia kena duduk tempat yang redup macam tu. Jadi waktu nak pergi event mana-mana korang akan request yang tidak bersebelahan dengan goreng-goreng macam tu juga? Betul-betul. Tak baru tahu Yang itu sejujurnya saya baru tahu. Sensitif. Untuk saiz memang kekekalan saiz tu. Betul lah, satu saiz je lah. Manalah tu tiba ada nak buat untuk doggy, nak buat saiz kecil-kecil ke. Sekarang kan ada yang mini. Mini. Mana tahu. InsyaAllah boleh buat. Boleh Okey, untuk roti kukus ni perjalanan career Aisyah dah diam tak diam dah tahun keempat. So sempat jumpa PKP jugalah. Tak sempat Selepas PKP Selepas PKP. Roti awal start PKP. Lepas PKP lah. Jadi maksudnya sekarang ni dah tour sampai satu Malaysia. Betul. Singapura pun dah sampai. Brunei pun dah sampai. Alhamdulillah, penerimaan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan kali ni untuk Segamat baru first time. Segamat first time. Alhamdulillah. Dan dahsyat orang Segamat. Semalam beratur, hari pertama beratur. Hari beratur. Bekalan cukup lah. Roti awan kan, Johor ni negeri yang paling top lah, number 1. Wow. Johor. Tahniah untuk kita semua yang sangat-sangat supportive. Tapi untuk roti kukus sebenarnya ada tak yang tiba-tiba datang nak jadi ejen ataupun nak try buka juga, bawa nama roti awan tu? Ada ramai. Tapi kita orang tak fokus kat situ lagi lah. Kita orang fokus untuk kita orang dulu, untuk kedai kita orang. Nanti insyaAllah boleh lah. Tapi kalau korang dekat event ada roti awan, of course korang akan dapat beli. Tapi katalah dekat event tu tak ada, you guys boleh dapatkan dekat Penang juga pun ada sebenarnya. Kita ada kedai lah, ada base. Kedai situ ada jual roti, ada dessert, macam-macam kat sana. Lebih tepatnya di Komtar, Georgetown. Betul. Jadi kalau korang macam terlepas dekat event nak beli, kadang-kadang tengok macam tak, ada yang tak sanggup beratur, tengok beratur nak beli, niat nak beli tu tapi tak larat nak beratur, it's okay. Mana tahu jalan-jalan pergi Penang ke, boleh datang dekat situ juga. Betul. Dan untuk korang yang rasa macam nak tahu berkenaan dengan roti awan, semua korang akan update di TikTok lah banyak TikTok ada, IG ada. Okey, kita nak borak lain sikit, keluar sikit daripada roti awan lah. Sebab bila kita dah cakap roti awan ini mungkin dah pengunjung-pengunjung juga. Siapa Aisyah kalau bukan roti awan hari ni? Siapa Aisyah? Ada minat-minat mungkin nak cita-cita nak jadi guru ke ataupun nak jadi pelakon ke? Cita-cita saya nak jadi ni lah, pilot. Tak pilot, pramugari lah. Faham. Tapi tak kesampaian Untuk pramugari kena tinggi sikit lagi. Betul. Tapi tak lepas. Lagi berapa cm je. Alah, sikit no lagi kau boleh lah kau team tapi nak macam mana kan, dah tu syarat dia. Tapi tak apalah, dengan disebabkan roti awan tu bukan je jadi pilot, boleh jadi macam-macam lah sebab dah terbang, dah turun, dah pergi mana. So apa impian roti awan dan juga Aisyah untuk 5 tahun mendatang? Kita nak pergi jauh sangat, takut tak tercapai, kita pergi 5 dulu. 5 tahun InsyaAllah roti awan akan buka 1 dalam setiap negeri yang ada. Amin lah. So dah ada bayangan-bayangan tak untuk Johor tu kat mana? Bayangan kat Johor Bandar JB ke? Johor baru lah. Johor baru. JB. So warga Johor mana yang rindu dengan roti awan, mungkin selepas ni datang dekat event, nak pergi Penang jauh, doa-doa lain mungkin dalam 5 tahun ni perancangannya tu termakbul. Ada satu dekat Johor baru, so bolehlah jumpa dengan Aisyah hari-hari. So kalau ada rasa macam nak borak-borak, selalu live pukul berapa? Tak tentu. Ikut sebab mood. Kalau macam tak busy boleh live. Kalau macam busy live lah nak macam tak sempat. Okey, apa soalan yang rasa paling menyampah nak layan kalau dekat komen tu? Menyampah nak layan.
Soalan sama ke, awkward ke, asyik ulang sama Dia cakap, akak dah mandi belum? Serius lah? Serius? Korang soalan lain tak ada. Betul. Aku cakap, saya cakap je. Saya kalau datang rumah kau, saya tumbuk muka kau. Soalan pun ada ke kita tanya dah mandi ke belum? Mesti dah mandi. Kau tak nak meniaga tak nak mandi. Kau cuba kalau kau kat rumah, kau tak mandi kau selesa tak? Tapi tak apalah, itulah cabaran sebenarnya sebagai pempengaruh dan juga boleh kata influencer lah sekarang ni. Sebab dah orang kenal kan. So itu cabaran lah, kadang nak melayan. Penat memang penat lah, tapi tanpa sokongan daripada korang pun kita pun tak boleh nak ada pada hari ni. So di hujung-hujung ni mungkin ada harapan ke ataupun nasihat kepada adik-adik yang nak jadi macam Aisyah, nak jadi influencer, nak jadi pengusaha, tak kisahlah dalam apa bidang sekalipun. Apa yang best, apa yang tak best tu mungkin ada tips-tips juga daripada Aisyah. Sebelum kita nak end podcast kita ni, Tipnya senang je lah. Dia macam kena konsisten tu saja. disiplin. Dengan apa yang korang buat lah macam. Kalau kena kecam, biar je. Macam biar je. Diorang tu tak boleh tutup mulut diorang. Dengar adik. Biar je diorang. Ini tak baru kena kecam sikit dah menangis terpucuk katil, give up. Janganlah Jangan. Kalau rasa nak teruskan, kita ada apa barang, kalau rasa barang tu belum laku ataupun belum orang kenal hari ni, tetap istiqomah. One day, sebab tu janji Allah tau, one day cepat atau lambat mesti akan orang kenal, nampak produk korang tu. Aisyah, terima kasih banyak Alright. Sampaikan salam juga kepada Roti Awan dan juga tim. Doa kami agar Roti Awan akan terus terbang sampai ke luar negara, sampai ke Eropah mungkin. Kita next target Melbourne. Orang putih pun Roti Awan. Roti Awan. Apa-apa pun korang yang dah support kami juga, Pak Maya Fest dan juga Pok Maya, terima kasih sebab kita akan bergerak ke setiap daerah. Lokasi kami seterusnya dekat mana, kena follow kami dekat TikTok juga. Dan jangan lupa follow TikTok Roti Awan. Nak follow official Aisyah pun ada juga dekat Facebook, IG dan juga TikTok. Dan kami nak korang tekan notification, komen-komen sikit sebab kita nak tahu siapa lagi artis guest yang korang nak dalam episod seterusnya Pod Maya. Sampai jumpa next episode Pod Maya guys. Bye bye.